Tak apa, kita teruskan saja. Saya tak tahu kenapa boleh tak dengar. Saya rasa saya dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, wal Quranil Hakim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua surah Yasin, wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. So, dalam ayat ini Allah telah menjelaskan tentang maknanya selepas Yasin wal Quranil Hakim. Fahamkah di dalam tulisannya, di dalam penulisan atau di dalam catatan tafsir Al-Azhar, iaitu sumpah wal Quranil Hakim. Wow, itu ialah wow sumpah. Wow sumpah. Allah bersumpah dengan Al-Quran Al-Hakim. Menurut fahamkah, uh, apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan perkara yang atau benda yang dijadikan sumpah tersebut. Jadi Al-Quran itu, bila Allah sumpah di atas nama Al-Quran, maka pastinya menunjukkan kemuliaan dan keagungan Al-Quran itu. So, Allah bersumpah dengan Al-Quran. Ini yang pasti kita faham. Jadi yang kedua, Al-Quran diangkat sebagai bukti kebesaran kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad adalah antara mukjizat yang kekalnya ialah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. So, bila Allah bersumpah dengan Al-Quran, ini bukan kaleng-kaleng punya mukjizat. Ini Al-Quran dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Allah Taala bersumpah dengan wal Quranil Hakim. Allah bersumpah dengan Al-Quranil Hakim. Dan yang seterusnya ialah Al-Quran sebagai kitab penuh hikmah. Pamka menjelaskan hikmah bererti penuh kebijaksanaan. Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi mengandungi ilmu, hukum, panduan, akhlak, rahmat untuk manusia. Cara kita menguruskan diri kita, cara kita menguruskan kerja kita, organisasi kita. Dan dia mengajar jalan kebaikan, melarang keburukan dan membimbing akal serta hati manusia. So, dalam ayat ini Pak Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar wal Quranil Hakim ini, Allah bersumpah atas nama Al-Quranil Hakim, menunjukkan kemuliaan dan keberkatan dan kerahmatan yang Allah Ta'ala berjadikan pada Al-Quran, yang Allah agungkan Al-Quran tersebut, dan kemudian Allah mengangkat Al-Quran sebagai bukti kebesaran keagungan risalah Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, Al-Quran sebagai kitab Al-Hikmah. Al-Hakim itu hikmah ialah penuh kebijaksanaan, dan dia bukan sahaja untuk dibaca, diamalkan di sekandungannya, dan ada ilmu di dalamnya, ada hukum, hakam, panduan akhlak, rahmat, kemuliaan, dan apa yang kita laksanakan di bumi ini akan menjadi asbab kepada untuk keberlangsungan kita hidup di muka bumi ini. Okey, seterusnya juga yang keempat ialah tentang keaslian Al-Quran. Bangka menegaskan bahawa Al-Quran tidak sama dengan kata-kata penyair atau ahli sihir seperti yang dituduh oleh orang Quraisy. Ia datang dengan hujah logik dan nilai rohani yang tinggi. Ini keaslian Al-Quran itu. Ini bukan tulisan Muhammad SAW, ini memang Rabbul A'la, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks ini, maka pastinya, sebab kita tahu tadi latar belakang kan untuk orang Quraisy kan. Orang Quraisy ni dia tidak dia oleh kerana mengagung-agungkan kesusastraannya, maka atas nama inilah Al-Quran turun untuk menangkis yang mereka berbangga dan kesusastraan mereka, dan daripada sini datangnya hukum hakam dan peraturan hidup yang sekaligus mencabar kewibawaan hegemoni orang-orang Quraisy pada masa itu. Yang ketiga, Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal. Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal. Kita tahu mukjizat Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi terdahulu bersifat sementara. Contohnya tongkat Nabi Musa, mukjizat Nabi sendiri bersifat sementara pada masa tersebut dan tidak kekal ke hari ini. Kita nampak atau ada memberi kesan. Tetapi mukjizat Rasulullah SAW ada Al-Quran yang kekal sehingga hari kiamat, tetap relevan sepanjang zaman. Ini clear. Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW, walau kita berada di dunia apa sekali, dunia digital, dunia dulu kolonial, kita tahu perkembangan daripada kewafatan Rasulullah SAW sehingga hari ini, revolusi manusiawi, revolusi apa ni, moden, revolusi industrial dan sebagainya dan globalisasi telah merempuh dunia dan manusia.
Tapi Al-Quran tetap relevan dalam kita amalkan dalam apa jua suasana. Jadi itu adalah bukti yang kita dapat. Dan apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat yang kedua wal Quranil Hakim ini? Pertama, mengimani keagungan Al-Quran. Ini pengajaran. Kita wajib yakin bahawa Al-Quran adalah kitab paling sempurna dan sumber hikmah bagi kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil panduan daripada Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi difahami, diamalkan, dijadikan dasar kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara. Cabaran kita pada ini, di Malaysia ini, kita memang banyak uh, tahfiz Al-Quran. Khusus tahfiz, kalau di sini Selangor saja kita lebih 477 tahfiz yang berdaftar dan ada lebih 200 yang belum berdaftar. Kerana nak menunjuk, nak pastikan ikut undang-undang lah, kalau dia kena daftar. Jadi begitu maknanya banyak. Maknanya sepatutnya apabila makin ramai tahfiz, makanya masyarakat ni dia semakin terjaga, akhlaknya terjaga, rahmat dan rahmat Tuhan Allah Ta'ala. Tapi kenapa macam seolah Allah uji dengan pelbagai ujian dan cabaran? Maka kita tengok balik. Dia menghafal ataupun mengamalkan isi kandung Al-Quran. Sebab Al-Quran ini, menghafal itu bukan wajib. Menghafal itu sunat saja. Yang wajibnya mengamalkan isi kandung Al-Quran. Jadi seandainya kita menghimpun beramai-ramai orang hafiz Quran, tetapi kita tidak di kalangan mereka tidak mengamalkan isi kandung Al-Quran, makan tak jaga, mata tak jaga, telinga tak jaga, lidah tak jaga, maka akhirnya kita khawatir kita memang akan itu menyumpah kita balik na'udzubillah min dzalik. Dan akhirnya walaupun kita melahirkan hafiz yang ramai, tetapi masih ada cabaran dalam kehidupan kita. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita, berusaha untuk mengamalkan isi kandung Al-Quran. Kalau kita hantar anak kita ke tahfiz, tipsnya tengok ada tak program tarbiyah di tahfiz tersebut. Jangan tahfiz yang hanya menumpukan hafalan saja. Kalau ada program-program tarbiyah, pendidikan, akhlak, budi pekerti, sesuailah kita hantar ke sana, insya-Allah Ta'ala. Kemudian seterus menjawab tuduhan musuh Islam. Yang ketiga, pengajaran itu, ayat ini menolak tuduhan Muhammad SAW mereka Al-Quran. Sebab kita tahu dalam pertembungan kesusastraan Arab itu, Al-Quran itu menundukkan kehebatan orang-orang Arab yang tinggi susastranya dengan ayat-ayat Quran yang luar biasa, tinggi maksud, nilai, balaghah dan susunan ayat dan bahasanya. Dan Allah Ta'ala datangkan Muhammad SAW dalam keadaan ummi. Dia tak ada lah, dia tak boleh buat apa dah. Memang ini bukan ciptaan Muhammad SAW. Seterusnya, yang ketiga, yang keempat ialah Al-Quran sebagai mukjizat sepanjang zaman. Ini yang kita tahu dah. Jadi bila mukjizat sepanjang zaman, dia boleh digunakan, diamalkan walau dalam dunia digital macam mana pun. Mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang, dunia ini akan lebih sophisticated, penuh dengan digital. Al-Quran tetap relevan dalam kehidupan kita untuk menjawab sesuatu yang lebih manfaat. Itu adalah tafsir bagi ayat kedua surah Yasin wal Quranil Hakim. Semoga ada manfaat, keberkatan dan kerahmatan kita.